Guys, pakai eyeliner brand apa kalau saya punya lama-lama smudge, tiba-tiba dah macam budak-budak komik comot kot. Okay, faham. Anyway, cuba tengok dekat beg kuning kalau ada rezeki. Dan ramai yang tanya pasal eyeliner ni. That's why kenapa akak bantu formulasi yang akak nak. Okay, sebab before this akak memang pakai yang okay, dan dia memang meleleh. Dia lama-lama kita pakai tu akan kembang. Okay, lagilah kalau kita menangis ke, macam akak ni kuat berpeluh. Okay, dan akak pun suka pakai eyeliner tu letak dekat bawah mata. Okay, harga sekarang is sebenarnya orang cakap mahal. Boleh kalau saya nak jual murah. Okay, ni saya tunjuk dengan korang yang dekat bawah tu adalah yang saya beli eyeliner RM50. Dalam dia ada lipstick, ada blusher, everything ada dekat dalam tu. Tapi tengoklah hasil dia. Okey, tu kadang-kadang saya pun rasa macam speechless lah kalau ada juga yang minta harga nak yang murah tapi kualiti nak yang macam atas ni. Okey, yang akak punya memang yang atas ni pakai eyeliner yang memang tak mudah luntur. Semoga membantu.